Ini adalah Azia Advance baru guys, warna merah. Kau tengok harga dia dulu. Azia Advance warna merah 49,700 guys. 49,700. Macam ni menjadi kereta nombor 2 terlaris di Malaysia. Guys, boleh naik 4 orang, 5 orang je. Aku nak tanya tu, Kak Lin macam mana Kak Lin? Dengan Kak Liza tu. Kau dah ada anak 3 orang kan? Guys, aku bagi satu MPV. Harga di bawah 49,000. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku dah bawa satu kereta yang kata boleh melawan. Adalah ting 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 ting. Kita lawan harga guys. Azia Advance. Siapa yang tengah booking tu, relax dulu. Tarik handbrake dulu. Jom kita tengok kereta Toyota Sienna. Kelebihan kereta ni guys, nampak lagi sophisticated, nampak mantap, nampak anggung. Jom kita tengok dalam dulu. Meter cluster dia, aku rasa lebih lawa daripada Azia 49,000 tu. Depan lagi, yang paling penting lebih selesa ke belakang sikit, 7 seater. Maka harga yang ini saya akan turunkan harganya. Daripada harga 58,000, hari ini kita turunkan 10,000 daripada market di luar sana. Jom kita tengok dulu keindahan daripada belakangnya guys. Lampunya dah putih. Dan ini adalah Sienna 2016 1.5 auto. Harga 45,900. 45,900 guys. Murah guys. Jom kita tengok dulu. Alang-alang aku dah jual murah. Abang Daus macam mana Abang Daus? 10,000 boleh? Boleh, 10,000. Duit muka 10,000. Loan akan menjadi 36,000 guys. Interest sama dengan Azia Advance 3.5, 3.3. Bulanannya 590. Sama. Guys, sudah semestinya kereta macam ni, power door-nya guys, boleh senang buka. Yang mana duduk rumah flat ke, rumah pansapuri, rapat. Guys, paling padu. Yang kedua, kereta ni luas, lega dan selesa. Dan yang ketiga, Toyota geng, Toyota. Enjinnya cun, tahan lasak, tak mudah rosak. 012 340 0034. Bergelora Tengku badana terasa cinta membara.